Hari tu aku dah baca orang sebut yang Greta Thunberg dah beralih daripada menjadi aktivis alam sekitar kepada aktivis isu kemanusiaan sebab dia sedar kita takkan boleh dapat keadilan untuk alam sekitar tanpa cuba mendapatkan keadilan untuk manusia. Dan benda ni buat aku terfikir pasal dua jenis orang yang kita ada kat Malaysia. Yang pertama adalah orang yang dengar pasal isu-isu yang mungkin tak ada kaitan dengan diorang secara langsung, contohnya kesamarataan jantina, perubahan iklim ataupun isu selamatkan Bukit Damansara baru-baru ni, dan diorang dengar pasal isu-isu ni dan ingat, alah benda ni tak ada kaitan dengan aku tak perlu pun kisah pasal benda ni. Dan yang kedua adalah jenis orang yang kisah tapi hanya pasal satu isu dan tak kisah langsung pasal apa-apa isu selain daripada tu. Dia macam kalau semua isu ni sebahagian daripada satu pokok. Kita ada kesamarataan jantina kat ranting ni, kita ada isu alam sekitar kat ranting sebelah ni, isu selamatkan Bandar Damansara kat daun-daun ni. Lepas tu setengah orang akan pandang semua ni dan ingat, alah kan daun memang selalu gugur, benda ni tak adalah penting mana pun, tanpa menyedari bahawa kalau daun tu asyik jatuh, benda tu mungkin bermaksud pokok ni dah nak mampus. Lepas tu yang orang jenis kedua pula akan hanya fokus kat satu ranting je tanpa menyedari bahawa semua daun dan ranting-ranting ni adalah sebahagian daripada pokok yang sama. Dan kalau korang diri belakang sikit, korang sepatutnya akan boleh nampak yang kat akar pokok ni yang tengah menjahanamkan setiap ranting dan daun adalah masalah korupsi. Sebab cuba fikir, korang boleh memperjuangkan kesamarataan jantina dan supaya kita ada lebih wanita dalam jawatan-jawatan kepimpinan. Tapi kalau korang tak pedulikan budaya lantikan politik yang memberi jawatan-jawatan ini kepada kroni-kroni, itu bukan membuka jalan untuk wanita. Itu cuma menambah bilangan kroni kat jalan yang dah jam tu. Korang boleh memperjuangkan harimau, hutan, air, udara semua. Tapi kalau korang tak pedulikan kepentingan politik di sebalik syarikat-syarikat yang menang kontrak-kontrak tebang hutan, itu bukan menyelamatkan alam sekitar. Itu menyelamatkan alam kapitalisme. Korang boleh berjuang untuk menyelamatkan kawasan tempat tinggal korang daripada pembangunan yang melampau. Tapi kalau korang tak pedulikan budaya rasuah dan politik yang telah mencipta pembangunan tak terkawal selama ni sebelum ni, dan ni budaya rasuah sama yang kau sendiri pernah pertahankan masa kau berkuasa dulu, itu bukan memperjuangkan keadilan. Itu memperjuangkan kepentingan kau sendiri. Tapi yang eloknya, kita masih boleh selesaikan semua masalah-masalah ni. Kita boleh hentikan budaya kronisme dengan memastikan supaya lantikan untuk jawatan-jawatan penting kena dipersetujui oleh Parlimen daripada dibuat oleh Perdana Menteri seorang-seorang. Kita boleh perkasakan Parlimen supaya ahli-ahli Parlimen boleh semak kontrak-kontrak besar dan paksa kerajaan jawab kalau diorang bazir duit rakyat dengan kontrak-kontrak mengarut. Kita boleh luluskan undang-undang yang menjaminkan keselamatan pemberi-pemberi maklumat dan masukkan undang-undang zalim yang menghalang pihak media daripada membongkar karenah-karenah kerajaan yang merepek. Dan yang bestnya, ni bukan idea-idea aku. Ni idea Pakatan Harapan sendiri masa diorang janji nak buat semua ni dalam manifesto diorang. Sekarang kita cuma kena paksa diorang tunaikan janji-janji yang diorang sendiri buat tu. Cerita panjang dipendekkan, seperti mana Greta sedar bahawa tiada keadilan klima tanpa keadilan sosial, kita pun kena sedar bahawa tak ada satu perjuangan, satu pergerakan ataupun satu perubahan yang akan berjaya kat Malaysia selagi kita abaikan budaya korupsi yang menjadi akar segala penjahanaman dalam sistem kita ni. Semoga Palestin dibebaskan dan sekolah-sekolah dijadikan tempat selamat untuk anak-anak kita.